ibu-ibu kami bilang dan menjemput kami dari SDK. Tak apalah, janji. Saya Muhammad Idris Ishak selaku pengurusi program untuk kami bilang. Jika ada SDK saya kenalkan Puan Nida selaku yang naik yang ketua Sabah Program Bilang. Ada berjaya untuk menganjurkan program pada hari ini. Kita tanya kepada puan-puan semua yang hadir. Program pada hari ini saya rasa amat baiklah untuk tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada hari ini, sebab program ini selain pada kita datang hadir sini untuk makan-makan, kita pun hadir sini untuk mengeratkan lagi ukhuwah sesama kita. Dan saya harap kumpulan ini tak hanya pada kelompok yang kecil, mungkin pada masa akan datang kita boleh perluaskan lagi pada penduduk Samarinda Dam yang banyak kawasan. Rasa kita ada pasal 1, pasal 2. Pasal 1 mungkin ada 2 bahagian, lorong 1, lorong 2, pasal 2 ada lorong 3, 4 dan 5 dan seterusnya. Saya harap perkara yang baik ini boleh diteruskan. Dan tanya sekali lagi saya ucapkan kepada tuan-tuan, dengan itu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima. Pelancaran majlis kita, dan sebelum kita mulakan majlis, saya dengan besar hati menjemput yang Ketua Kesatuan Taman Persatuan Penduduk Taman yang sudah ikut memberi ucapan dan juga terus baca doa untuk majlis kita. Silakan Cik Renia, please. Terima kasih saya ucapkan kepada Puan Nida selaku ibu-ibu kami bilang kerana menjemput kami barisan SDK Satuan Penduduk Taman Kedah untuk hadir pada hari ini. Sebelum tu saya perkenalkan diri saya dulu lah kepada tuan-tuan yang mungkin tak tahu siapa orang yang menjemput pada hari ini. Okay. Saya Muhammad Idris Ishak selaku pengurusi Satuan Penduduk Taman Kedah. Kat sini juga ada ADK saya perkenalkan Puan Nida selaku yang naik yang ketua Satuan Penduduk Taman Kedah. Ada juga Biro daripada Biro Kebersihan kita, Encik Anwar, juga tuan kedai dapur takdir. Okey, ada Puan Kajai. Okey, selaku AJK Kesenian dan Kebudayaan untuk Satuan Penduduk Satuan Taman Kedah. Ada AJK lain? Okey, AJK lain tak ada. Okey. Dan seterusnya saya teruskan kepada ucapan dasar lah ya.